Korang tahu tak, seller ada bagi aku lipstick yang rare ni, version Mickey Mouse. Korang nak tahu tak apa ni? Jom aku buka. Earbud babe, earbud version Mickey Mouse. Version Mickey Mouse. Gila, rare gila babe. Alright guys, so jom kita cuba pakai earbud ni. Seriously, ini earbud yang paling premium lah aku tengok. Memang rare gila. Okay, bila masukkan je dekat telinga, dia tak ada bunyi apa-apa tau. So jom kita try connect dengan Bluetooth. Alright, bila kita connect dengan Bluetooth, dia cakap bahasa Cina. So mungkin bahasa ni tak boleh tukar lah. Alright guys, aku dah cuba play lagu. Bagi aku sound dia sedap, tapi dia punya intensity dia, kalau kita buka full volume pun, dia just nice je. Dia tak adalah terlalu kuat sampai kita tak boleh nak buka full volume. Dan bagi aku dia punya bass just nice lah. Kalau korang tengok dekat kotak ni, ini adalah original daripada Disney tau. Korang tengok, dia ada chop Disney punya. Dia siap ada nombor siri lagi guys. Okay, touch sensor dia ada delay sikit, tapi dia memang sekali touch je, dia terus detect lah. Tekan ni, okay, terus music berbunyi. Tekan pula, okay, music dah stop. Tapi dia ada delay sikit, kejap lah delay dia. So guys, bagi peminat Disney Mickey Mouse ataupun yang nak earbud yang jenis rare sikit, aku rasa ini adalah pilihan korang lah. Sebab dia bentuk lipstick dan memang nampak premium. Korang tengoklah warna dia tu. Memang menarik gila. Yang ni ada chop Disney dengan copyright. So, ni memang original Disney punya lah guys. Tapi takkan aku nak guna kan? Sesuai untuk korang yang perempuan. So guys, kalau korang minat, link ada dekat beg kuning di bawah.